Perasan tak sekarang ni kedai Aceh tiba-tiba macam cendawan lepas hujan? Sekejap je, dah ada satu kat setiap lorong macam mereka punya franchise. Mi goreng? Ada. Sabun? Ada. Rokok seludup? Ada. Ubat kuat? Confirm? Ada. Kadang-kadang rasanya lebih banyak daripada kedai runcit kita sendiri. Mula-mula nampak okey, semua kata alah, tak kisahlah, dia orang cari rezeki. Tapi bila tengok kedai tu buka sampai pukul 2 pagi, harga kadang-kadang lebih murah dari harga minyak. Kita pun mula rasa pelik. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Bila tengok, bukan satu kedai, bukan dua kedai, tapi dah berderit-derit, macam dah jadi satu komuniti. Siapa yang support ni? Siapa sponsor kedai-kedai ni semua? Dan yang paling menghairankan, kenapa polis pun jarang nampak? Kadang rasa macam kedai tu punya special pass. Kita pun jadi confused. Kita ni tuan rumah ke atau penyewa bilik kat negara sendiri? Biar betul, siapa sebenarnya yang memerintah pasar malam ni?